Ini saya ingin mulakan sesi info ladap kelas bersama Sekolah Angkat Madani pada pagi ini. Jadi cikgu-cikgu siapa yang ada dalam sesi ini selain daripada diri cikgu. Jadi pada pagi ini selain daripada saya iaitu Kelly di sini, saya merupakan pengarah operasi dan teknologi pendidikan di bawah pasukan pemimpin. Jadi saya akan menjadi pembentang utama pada hari ini. Selain itu, di sini kami ada Cik Atika Kamarul Zaman yang merupakan ahli program teknologi pendidikan dan Saudari Atika juga akan menjadi salah seorang pembentang pada pagi ini. Selain itu, dalam sesi ini kami ada Encik Jamie Lau yang juga merupakan ahli program teknologi pendidikan dan pada pagi ini Jamie akan uruskan semua tentang bahagian teknikal. Jadi sekiranya cikgu tak dapat nak aktifkan kamera ke ataupun cikgu tak dapat nak borang ke apa, cikgu boleh hubungi Encik Jamie lah. Dan selain itu, saya ada Cik Ain di sini, iaitu ahli bahagian operasi. Cik Ain hari ini akan menjadi juru gambar kami. Jadi sekiranya gambar-gambar cikgu nak yang cantik molek semua tu, Cik Ain akan ambilkan, cikgu boleh betulkan tudung dan post dan Cik Ain akan ambil snippet juga sepanjang sesi ini. Dia akan ambil bahagian-bahagian yang berkaitan jugalah. Okey. Jadi apa yang akan kita bincangkan pada pagi ini? Ada 7 bahagian di sini dan kami akan masuk secara ringkas setiap bahagian yang ada di sini. Yang pertamanya, kami akan memperkenalkan diri dulu tentang pemimpin sebelum kami masuk kepada bahagian yang berkaitan dengan app yang ingin kami kongsikan iaitu Ladap Plus. Di bawah app ini, kami akan jelaskan sedikit latar belakang app, ciri-cirinya, kandungannya, cara untuk memuat turun dan juga cara untuk menggunakan Ladap Plus. Dan pada akhir sesi, kami akan menutup sesi dengan satu bahagian Q&A sedikitlah. Jadi tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan penganjur pada hari ini iaitu pemimpin. Jadi cikgu-cikgu di sini, siapa di sini sebelum saya perkenalkan sudah kenal pemimpin ataupun dengar mengenai organisasi kami pemimpin di sini? Cikgu boleh masuk dalam ruangan chat. Pernah tak cikgu dengar tentang pemimpin? Cikgu boleh bagi thumbs up kalau pernah. Kalau tak pernah pun boleh bagi reaction sikit jadi saya tahu. Cikgu Faris pernah. Cikgu Faris pernah melalui TikTok Cikgu Yazid. Oh, jadi cikgu lain ada yang pernah ke ni kali pertama cikgu dengar tentang pemimpin? Tak apa cikgu, saya takkan salahkan cikgu kalau tak pernah dengar. It's okay. Okay, jadi ada juga yang pernah, ada yang kali pertama Cikgu Chan. Thank you for sharing. Cikgu Syafiqah pun kali pertama. Alright. Ah, Okay, jadi nampaknya ramai juga yang first time dengar tentang pemimpin. Jadi izinkan saya untuk perkenalkan secara ringkas apa yang pemimpin jalankan. So first thing first, sebenarnya pemimpin merupakan sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan. Jadi kami ni sebuah organisasi non-profit lah. Jadi cara kami beroperasi adalah untuk mendapatkan dana-dana daripada yayasan ataupun sponsor-sponsor di luar untuk jalankan aktiviti dengan sekolah kerajaan untuk memperkasa kepimpinan sekolah di seluruh Malaysia. Maksudnya, memang tugas utama kami adalah bekerjasama dengan sekolah, dengan guru dalam topik kepimpinan sekolah. Ya, jadi kami memang visi misi organisasi kami untuk memperkasakan school leadership, maksudnya kepimpinan dari segi tak kiralah segi guru ataupun kepimpinan dari segi pemimpin sekolah ataupun pemimpin pertengahan, kami jalankan bengkel ataupun sesi seperti ini dengan cikgu-cikgu. Jadi semua program yang kami jalankan sebab memang melibatkan guru sekolah, semuanya dijalankan dengan kelulusan dan juga kerjasama pihak Kementerian Pendidikan Malaysia.
Jadi sebelum kami war-warkan mana-mana sesi ataupun mana-mana program, memang kami sudah dapatkan kelulusan KPM. Jadi semua aktiviti yang kami jalankan, sijil yang cikgu dapat pada hujung sesi boleh dimasukkan dalam SPL KPM di bawah kategori yang berkaitan lah. Kalau bengkel, masuk bawah bengkel. Kalau macam sesi hari ini, boleh dijadikan sebagai sesi perkongsian ataupun wacana ilmu. Dan kalau cikgu habiskan kursus atas talian, boleh masukkan bawah pembelajaran macam tu. Ah, jadi oleh itu, memanglah tagline kami, kami paling percaya terhadap kuasa yang cikgu ada. Jadi building teachers, growing leaders and shaping futures. Jadi sebab kami bekerjasama dengan cikgu-cikgu kan, ni salah satu gambar yang kami jalankan bengkel secara bersemuka dengan cikgu-cikgu. Jadi memang pemimpin telah ditubuhkan sejak tahun 2017 dan kami menyokong guru sepanjang perjalanan kepimpinan. Jadi melalui bengkel ataupun kursus ataupun sesi yang kami jalankan, kami ingin membina kemahiran asas, mengukuhkan kapasiti dan juga memperluas pengaruh bidang pendidikan dengan semua guru di luar sana, dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualiti pengajaran serta hasil sekolah dan juga hasil murid. Jadi seperti um, tugas utama cikgu-cikgu juga, pihak kami paling penting ingin tingkatkan kemenjadian murid dan juga kemenjadian sekolah lah. Dan pemimpin ini siapa yang terajui pemimpin? Sebenarnya pemimpin sekarang diterajui oleh Cikgu Samuel Isaiah atau lebih dikenali sebagai Cikgu Sam. Di sini ada yang memang kenal Cikgu Sam ke sebelum ni? Jadi beliau merupakan executive director ataupun pengarah eksekutif kami lah. Dan pernah juga melalui TikTok. Okey. Jadi pemimpin selain itu pemimpin organisasi kami juga merupakan ahli rangkaian Global School Leaders yang menyokong pemimpin sekolah di seluruh Global Selatan. Maksudnya di negara Asia, di benua Asia, di benua Afrika dan juga benua Amerika Latin. Kami ada rakan kongsi yang kita bersama-sama untuk um, mencipta bahan-bahan atau berkongsi sumber antara satu sama lain untuk tujuan kepimpinan sekolah. Jadi, bagaimana pemimpin menjalankan semua aktiviti yang kami jalankan melalui tiga teras utama kami, iaitu yang pertama, teknologi pendidikan. Jadi di bawah teras ini, kami menyediakan platform digital yang menyokong kepimpinan guru dari dalam bilik darjah. Jadi dalam platform kami, iaitu Ladap Plus yang kami akan kongsikan secara terperinci pada hari ini, kami ada kursus dalam talian, ada juga strategi PDP yang dikongsikan dan perkongsian sumber dan bahan PDP yang boleh cikgu download dan gunakan dalam kelas lah. Selain itu, kami juga jalankan bengkel jangka masa panjang iaitu di bawah teras fellowships. Jadi bengkel-bengkel ini menyokong kepimpinan sekolah di pelbagai peringkat. Pada mula-mulanya kami hanya bekerjasama dengan pemimpin sekolah iaitu guru besar, pengetua dan juga penolong kanan. Namun demikian, sejak tahun 2020, kami mulakan um, program untuk pemimpin pertengahan juga, iaitu GKMP dan juga ketua panitia dan juga untuk setiausaha yang ada di sekolah. Dan baru-baru ini, dalam setahun dua tahun yang terdekat, kami juga menjalankan bengkel untuk pemimpin guru, iaitu um, sekarang salah satu program yang kami jalankan secara aktif ialah program anak kita untuk menyokong literasi dan numerasi di sekolah. Jadi kami menjalankan bengkel dengan guru-guru pemulihan di sekolah. Jadi semua bengkel ini ada tema-temanya yang berbeza. Kadang-kadang ada tema literasi, ada tema numerasi, ada tema untuk pendidikan khas, ada tema untuk sekolah murid orang asli. Jadi banyaklah flavor-flavor bengkel yang kami jalankan. Last sekali,
cikgu, kami juga ada inisiatif anugerah, teras inisiatif anugerah yang menggalakkan kepimpinan sistemik di mana kami meraihkan usaha guru, meningkatkan skala impak guru dan memartabatkan profesion keguruan melalui salah satu pertandingan yang kami jalankan untuk cikgu-cikgu iaitu Malaysia Teacher Prize. Jadi cikgu-cikgu di sini pernah tak dengar melalui tentang Malaysia Teacher Prize, cikgu-cikgu? Ada tak cikgu di sini yang pernah memohon Malaysia Teacher Prize? Ah, jadi kalau cikgu-cikgu pernah memohon, ini juga merupakan salah satu um, program yang kami jalankan lah. Jadi yang tak pernah um, Malaysia Teacher Prize ini memberikan 50,000 kepada cikgu-cikgu untuk jalankan aktiviti di sekolah. Jadi kalau sekolah cikgu pernah ada yang dapat, dan cikgu akan tahulah. Ah, dan memang setiap tahun akan dijalankan setiap tahun dan kami mula um, mendapatkan permohonan awal tahun dan pemenangnya dan top 10 akan diumumkan pada hujung tahun pula. Okey. Jadi saya dah cakap banyak tentang pemimpin. Last kali tentang pemimpin, berapa orang guru telah pemimpin bekerjasama sejak tahun 2017. Kita telah bekerjasama kira-kira lebih daripada 60,000 orang guru, lebih daripada 8,000 buah sekolah yang datang dari kesemua 16 negeri dan juga wilayah persekutuan. Jadi, um, jadi paling banyaknya datang dari app kami iaitu sekarang mempunyai 55,000 orang pengguna. Jadi kami memang um, inginlah kongsikan apa yang kami jalankan ini dalam sesi ini pada pagi ini. Jadi saya dah cakap banyak tentang pemimpin. Sekarang saya ingin beralih kepada topik utama kami iaitu tentang Ladap Plus pula. Jadi sebelum saya berkongsi dan mengenai Ladap Plus, saya ingin dengar daripada cikgu pula. Cikgu-cikgu, sila scan QR code ini dan kongsikan dengan kami apakah ciri-ciri program pembangunan profesionalisme idaman cikgu. Di row yang kedua, melajur yang kedua Padlet ini, cikgu boleh kongsikan ciri-ciri program pembangunan profesionalisme idaman cikgu. Maksudnya, sekiranya cikgu boleh pilihlah apa-apa saja sifat program yang kalau cikgu nak buat professional development, nak jalankan bengkel ke, apakah sifat-sifat utama yang cikgu inginkan? Contohnya kalau cikgu inginkan dia boleh dijalankan pada bila-bila masa, um, um, melibatkan cikgu lain, perkongsian yang berjenis apa, atas talian ataupun face to face, jenis apakah program yang cikgu inginkan, cikgu boleh scan dan masukkan dalam ruangan Padlet ini. Kepada cikgu kalau yang tak berkesempatan untuk scan, mungkin berada dalam kereta ke apa, cikgu boleh kongsikan dalam chat ya. Jadi apakah ciri-ciri program yang sesuai untuk diri cikgu? Kalau tak ada had masa, had um, tak ada had course ke apa, bagaimana cikgu nak program pembangunan profesionalisme cikgu? Jadi kita ambil masa kira-kira 1 minit untuk cikgu scan dan tengokkan dan kongsikan apa yang cikgu inginkan. Jadi saya ambil cikgu scan terlebih dahulu. Lepas ni saya akan move dan tunjukkan Padlet ini jadi kita boleh tengok bersama-sama apakah perkongsian cikgu pada pagi ini. Okey, saya lihat di tepi sini. Okey, nampaknya ada ada dua orang cikgu sudah berkongsi. Jadi cikgu lain yang masih tengah type boleh tekan kongsikan. Kepada cikgu yang baru kepada Padlet, cikgu boleh tekan butang tambah di bawah topik ini dan cikgu boleh masukkan perkongsian cikgu ataupun reply sebagai komen seperti di sini. Jadi ramai cikgu yang kata ingin program yang boleh dijalankan pada bila-bila masa ataupun kursus jangka pendek atau berskala secara atas talian atau bersemuka.
ada cikgu yang inginkan face to face ataupun interaktif macam team building atau project based atau society based. Okay. Nampaknya kita ada ciri-ciri yang berbeza daripada cikgu-cikgu semua. Tapi kebanyakannya saya dapat tema yang sama. Maksudnya semua inginkan yang lebih interaktif, yang lebih yang ada yang nak bersemuka, ada yang nak dijalankan bila-bila masa sahaja. Okey. Jadi seperti yang cikgu kongsikan di sini, um, semuanya memang semasa pemimpin ingin jalankan ingin tubuhkan Ladap Plus ini, kami tanya cikgu-cikgu semua di luar sana seperti anda, diri anda sendirilah. Jadi kami tanya dan jalankan round table bersama kira-kira 600 hingga 700 orang guru, dan yang paling biasa kami tengok atau kami dengar daripada cikgu lain adalah kandungan yang boleh dijalankan pada bila-bila masa saja seperti yang dikongsikan oleh Cikgu Chan di sini. Dan mereka ingin kandungan yang relevan juga seperti apa yang dikongsikan oleh cikgu di sini, kandungan relevan dengan tugas harian dan juga keperluan semasa. Jadi pada masa ini contohnya lah, kebanyakan cikgu kata keperluan semasa untuk alat bantu mengajar ICT. Jadi semua ini merupakan perkara-perkara yang biasa kami dengar juga. Dan yang keduanya, kebanyakan cikgu kata ingin sesuatu yang mudah diakses. Maksudnya cikgu kalaulah kat rumah ke, kat sekolah ke, ataupun yang nak sesuatu yang tak complicated sangat. Maksudnya kalau cikgu nampak boleh masuk dan terus jalankan kursus terus tanpa banyak-banyak steps yang berlainan lah. Dan yang last kali kami biasa dengar cikgu nak ada option untuk jalankan pembelajaran kendiri. Maksudnya kalau cikgu nak topik yang khusus kepada topik yang cikgu perlukan, cikgu boleh pilih sendiri dan jalankan sendiri tanpa menjejaskan masa di sekolah dan lain-lain lagi. Dan juga tugas-tugas di sekolah. Jadi dengan ini kami kumpul semua ciri-ciri ini dan wujudkan app ini bersama-sama, iaitu app Ladap Plus. Jadi Ladap Plus ini untuk pengetahuan cikgu merupakan app phone seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini, aplikasi mudah alih, program pembangunan profesionalisme guru. Mengapa kami kata untuk guru? Jadi dia memang khas untuk guru sebab semua kandungannya, semua kursus adalah menjurus kepada keperluan cikgu. Maksudnya perkongsian strategi PTP, perkongsian strategi pengurusan kelas, ataupun perkongsian sumber atau bahan yang cikgu boleh gunakan dalam kelas. Jadi tanpa saya jelaskan saya bercakap banyak, saya ingin kongsikan kepada cikgu satu video di sini, iaitu video pelancaran Ladap Plus. Jadi cikgu boleh dengar apa yang dikongsikan ataupun tengok apa yang sedikit demo yang ditunjukkan atas skrin dalam pelancaran ini untuk mengetahui sedikit tentang Ladap Plus sebelum kami masuk kepada ciri-ciri dan juga fungsi-fungsi yang ada. Jadi sebelum saya mulakan video ini, saya nak cek dengan cikgu. Cikgu semua boleh nampak video di sini tak atas skrin? Okay, Cikgu Rashmili nampak, Cikgu HP, sorry tak tahu nama cikgu pun nampak. Okay, Cikgu Siko, Cikgu Fariha. Alright, cikgu-cikgu. Bagus, cikgu-cikgu. Jadi semua boleh nampak, saya akan mainkan sekarang ya. Bagi Majlis Pelancaran Aplikasi Ladap Plus, anjuran pemimpin JSL dengan kerjasama Yayasan Sime Darby. With Ladap Plus, we shall foster an environment where our educators continuously evolve and adapt to the ever-changing educational landscape. Through Ladap Plus, dia fokus kami adalah pelaksanaan. Cikgu boleh belajar hari ini, cikgu boleh terus apply di dalam bilik darjah anda the same day.
Ladak Plus. The results of 1.5 years of hard work, the vision to build something for teachers. But most importantly, saya harap guru-guru dapat sebar luaskan to create a community of more teachers so that more can benefit, lebih ramai murid dapat benefit. Okey, cikgu-cikgu. Jadi itulah video pendek yang menunjukkan pelancaran Ladak Plus yang berlangsung tahun lalu pada tahun 2024. Jadi memanglah Ladak Plus ini masih baru, dalam tahun pertama yang kedua sahaja kami lancarkannya, dan memang kalau cikgu dapat lihat dalam video ini, memang mendapat kelulusan KPM yang turut hadir pada majlis pelancaran merupakan Tuan Zainal sendirilah yang ada di sana juga. Jadi kalau cikgu nampak tadi juga, memang Ladak Plus ini ditaja oleh Yayasan Saim Dabi. Maksudnya app ini adalah free untuk cikgu-cikgu. Memang Yayasan Saim Dabi dah bayar untuk development of this course. Jadi app ini semuanya free untuk cikgu-cikgu dan juga semua kursusnya juga free untuk cikgu-cikgu habiskanlah. Jadi dengan tiga-tiga ciri yang utama yang kami kumpulkan tadi, jadi kami lancarkan Ladak Plus ini, iaitu aplikasi yang khas untuk guru yang dalamnya ada sumber pengajaran, bahan pembelajaran dan juga sumber-sumber lain yang menyokong amalan pengajaran bilik darjah. Jadi ada juga perkongsian cara untuk gunakan teknologi dan semuanya, iaitu soft skill ataupun hard skill yang cikgu boleh contohnya bahan-bahan graphic organizer ataupun RPH, RPM yang cikgu boleh terus download dari dalam app. Yang keduanya, dia lebih bercirikan pembelajaran kendiri yang fleksibel dan mudah diakses. Maksudnya, cikgu kalau cikgu memang seharian tu busy kan. Sebelum ni saya nak kongsi sikit, saya pun seorang bekas guru juga. Memanglah kalau tugas guru tu dari pagi sampai malam tu tengah buat kerja. Betul tak cikgu-cikgu? Jadi kalaulah nak buat apa-apa kursus, kalau boleh saya memang nak sesuatu yang senang untuk dijalankan pada masa saya sendiri. Kadang-kadang kalaulah nak uruskan keluarga dan semua, memang sampailah pukul malam-malam baru ada masa. Jadi untuk app ini, rasakan cikgu ada phone sahaja, cikgu boleh gunakan terus. Dan last kali, Ladak Plus ini menyediakan kursus e-pembelajaran yang boleh dimasukkan ke dalam SPL KPM. Semua kursus yang cikgu jalankan, sejurus selepas cikgu melengkapkan 100% kursus tersebut, cikgu boleh akan dapatkan sijil maksudnya sijil untuk tunjukkan cikgu dah lengkap kursus tersebut, dan sijil ini cikgu boleh masuk bawah kategori e-pembelajaran dalam SPL KPM. Jadi memang semualah, tak ada mana-mana yang kata oh kursus ni boleh, kursus lain tak boleh, macam tu. Jadi, cikgu, kita jumpa lagi Encik Astronaut. Saya ingin mengajak cikgu-cikgu untuk aktifkan kamera sekiranya boleh, untuk bersama-sama jalankan aktiviti ini dengan Encik Astronaut ini. Cikgu-cikgu sempat tak nak buka kamera sekejap saja? Beberapa saat saja, cikgu. Terima kasih, Cikgu Asfahani. Alright, terima kasih Cikgu Anira, Cikgu Win, Cikgu Siko, Cikgu Faris. Alright, Cikgu Fariha, thank you. Okey, cikgu-cikgu, mari kita bersama-sama menepuk 7 kali dalam satu bulatan. Okey, cikgu-cikgu ready? Alright, 3, 2, 1. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Alright, terima kasih cikgu-cikgu. Ya, cikgu-cikgu. Jadi inilah boleh merupakan salah satu brain break yang cikgu boleh jalankan bersama murid juga kadang-kadang di tengah-tengah pengajaran untuk pastikan semua masih bersama-sama. Dan saya memilih untuk membuatkan tepukan kerana di sinilah berakhir segmen saya pada untuk bahagian ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih atas kerjasama cikgu pada bahagian pertama tadi, dan saya ingin paskan bahagian seterusnya kepada pasukan saya iaitu saudari Atika untuk berkongsi tentang ciri-ciri ladap kelas. Dipersilakan Cik Atika. Okey, hai. Okey, hai cikgu-cikgu, nama saya Atika. Tadi Kelly dah explain dekat cikgu Ladap Plus tu apa. Jadi hari ni saya nak explain dengan lebih mendalam sikit antara ciri-ciri yang ada dalam aplikasi Ladap Plus. Okey, hari ni kita nak highlightkan 6 ciri-ciri yang ada dalam aplikasi Ladap Plus. Okey cikgu, ciri pertama Ladap Plus ni dia ada satu ciri di mana ianya mengandungi kandungan yang bite size. Maksudnya kita menggalakkan micro learning. Selain daripada itu, Ladap Plus juga berfokuskan keperluan dan pelaksanaan. And then kita juga ada ciri lagi satu di mana kita ada forum perbincangan yang interaktif. Ciri keempat yang kita akan fokus hari ini adalah gamifikasi dalam Ladap Plus. Selain daripada itu, ciri lagi satu yang ada dalam Ladap Plus adalah mode offline, dan lagi satu ciri yang kita akan fokuskan pagi ini adalah integrasi media sosial bersama Ladap Plus. Okey cikgu, mari kita tengok dalam ciri pertama iaitu kandungan bite size. Maksud di sini kandungan bite size adalah kursus-kursus yang kita ada dalam aplikasi Ladap Plus ni semuanya ringkas dan singkat. Dan kebanyakannya ada dalam bentuk teks, image dan juga video-video pendek. Jadi cikgu, dalam satu kursus dalam aplikasi Ladap Plus ni, dia akan ada beberapa section. Jadi, di dalam setiap section tu akan ada subsection di mana cikgu boleh pilih lah. Maksudnya kalau contoh cikgu cuma ada 5 minit je masa yang free pagi ni lah contoh. Cikgu pun nak buat satu kursus. Dalam masa 5 minit pun cikgu boleh menjalankan satu bahagian. Jadi, macam cikgu tengok dekat slide ni, ada contoh video pendek dan juga infografik yang cikgu akan dapat melalui kursus yang ada dalam Ladap Plus ni. Dan untuk pengetahuan cikgu, kursus yang cikgu pelajari ni, dia bersesuaian bila macam contoh strategi bilik darjah tu dia sesuai yang cikgu boleh terus aplikasikan dalam kelas cikgu. Walaupun cikgu baru lepas belajar dalam masa beberapa minit. Okey. Selain daripada itu, kandungan yang kita ada, maksudnya kursus ni dia berfokuskan keperluan dan pelaksanaan. Maksudnya kandungan yang kita ada dalam kursus-kursus kita ni memang direka bentuk berdasarkan keperluan cikgu dalam konteks bilik darjah kita sendiri. Jadi, bila cikgu dah belajar melalui apps ni, cikgu boleh terus aplikasikan strategi dengan tips tu dengan murid cikgu. Jadi, macam yang ada dekat slide, ada video strategi PDP tu. Kalau lepas cikgu tengok, cikgu rasa, oh mungkin yang ni saya boleh apply dalam kelas saya, mungkin cikgu boleh try terus sebab kita cuba bagi dalam konteks bilik darjah cikgu sendiri. Ada juga dalam bentuk teks dekat sebelah tu, tips dengan panduan yang cikgu mungkin boleh go through cikgu rasa mana yang lebih bersesuaian sebab semua bilik darjah agak berbeza sedikit kan. Okey. Ciri yang ketiga kita nak tengok ialah forum perbincangan interaktif. Okey, macam saya nampak tadi dekat ciri-ciri pembangunan professionalism idaman cikgu, cikgu ada mention yang macam, oh kalau boleh nak ada interaktif kan.
Jadi, dalam aplikasi Ladap Plus ni, kita ada satu bahagian forum di mana cikgu-cikgu ni boleh kongsi pengalaman, kongsi pandangan, kongsi tips ke antara satu sama lain. Tak kira lah cikgu dari sekolah yang berbeza ke, negeri yang berbeza ke, semua boleh. Dan dekat bahagian forum ni, bukan sahaja cikgu boleh post cikgu punya post sendiri, cikgu juga boleh komen orang lain punya. Maksudnya kat situlah interaktiviti tu. Macam ni ada yang kita tunjuk, ada orang post, ada satu cikgu post pasal amalan terbaik yang dia buat dekat sekolah dia. Mungkin cikgu boleh ambil jadi inspirasi untuk bilik darjah cikgu juga. Okey. Cikgu-cikgu kalau dalam kelas dengan murid, cikgu mesti nak macam buat dia fun kan. Lagi-lagi budak-budak zaman sekarang ni kita cuba buat dia fun. Jadi Ladap Plus pun kita cubalah nak buat pembelajaran ni fun untuk cikgu-cikgu. Jadi ciri gamifikasi yang kita ada ni, uh, bila cikgu dah lengkapkan satu kursus dan semua aktiviti yang ada, cikgu boleh poleh lencana, sijil dan juga markah experience. Jadi cikgu, kalau macam contoh kan lencana tu, saya rasa kalau saya suka main compare-compare ke dengan kawan-kawan saya kan. And ada juga macam hidden achievement. Contoh cikgu dah siap 5 kursus, cikgu dapat satu lencana hidden macam tu. Sijil tu pun macam yang kita mention tadi. Sijil ni bukan sahaja untuk simpanan cikgu, cikgu juga boleh masukkan dekat SPL KPM untuk dapatkan mata kredit. Okey cikgu, seterusnya aplikasi Ladap Plus ni boleh dilakukan secara mod offline. Maksudnya di sini, cikgu boleh muat turun kursus yang ada dalam aplikasi ni waktu cikgu ada internet, sumber infografik ke apa semua cikgu boleh download. Dan kalau anda katalah tiba-tiba cikgu tak ada internet, cikgu bosan, cikgu buka Ladap Plus dan cikgu sambung pembelajaran cikgu pun okey je. Walaupun cikgu tak ada internet. Nanti bila cikgu dah dapat balik network kan, kalau cikgu pergi sync kan balik, nanti apa yang cikgu dah belajar tak ada waktu tak ada internet tu, dia terus sambungkan online balik. Jadi tak adalah masalah yang di mana cikgu rasa oh memang kena juga ada internet, memang kena juga ada internet. Tapi aplikasi Ladap Plus ni sebab kita cubalah bagi cikgu pun di mana-mana, bila-bila masa pun cikgu tetap boleh buat. Okey cikgu, dan ciri yang keenam, hari ni kita tengok integrasi media sosial. Maksudnya kat sini, cikgu boleh kongsikan kemajuan pembelajaran dan pencapaian cikgu yang cikgu perolehi ni semua melalui aplikasi ni dengan family ke, dengan kawan-kawan ke, dekat media sosial seperti Facebook ke, Instagram ke, WhatsApp pun boleh. Maksudnya macam cikgu boleh nampak dekat skrin ni, cikgu share button dekat situ yang cikgu boleh pilih lah cikgu nak share dekat mana. Selalunya bila kita main share-share ni nanti kawan kita pun rasa macam oh saya pun kena buat jugalah kursus ni sebab dia dah siap. Kadang-kadang lah kan. Jadi cikgu-cikgu, inilah antara 6 ciri yang kita nak highlightkan pagi ni pasal aplikasi Ladap Plus. Cikgu kalau ada sebarang soalan atau apa-apa, saya open dekat chat box ataupun dekat Padlet pun okey je. Kalau ada soalan, kita bagi dalam masa 1 minit. Okey. Kalau cikgu-cikgu tak ada soalan sekarang, tak apa. Kalau ada, bila masa jangan segan, tulis je dalam chat box, masuk je dekat Padlet, kita okey je. Okey, mari kita ke bahagian seterusnya. Alamak, cikgu, keluar lagi lah astronaut ni. Okey, cikgu-cikgu, boleh tak saya nak minta cikgu-cikgu buka kamera, kita buat brain break ni sama-sama. Okey, cikgu, kali ni astronaut ni minta kita dab dengan dia. Dab 6 kali. Okey, cikgu, mari kita sama-sama. 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, thank you cikgu sebab join saya buat brain break ni. Sampailah segmen saya dan saya akan paskan sesi ini kembali kepada Kelly. Terima kasih saudari Atika. Cikgu-cikgu sekarang berbalik kepada saya pula. So pada bahagian ni kami akan terokai sedikit tentang kandungan yang ada kandungan kursus yang ada dalam Ladap Plus inilah. Jadi, sebelum kami masuk ke kandungan kursus untuk ketahui apa yang ada kat dalam, kami juga ingin tahu apa yang cikgu inginkan. Cikgu dalam tugas cikgu ke ataupun dalam di sekolah cikgu ataupun keperluan yang cikgu ada, apakah pengetahuan atau kemahiran yang ingin cikgu tingkatkan? Dan apakah topik yang paling menarik minat anda sekarang? Jadi, kalaulah cikgu ada masa, ada um, semua kursus ni tak kosnya, free ke semua, apakah yang cikgu ingin ketahui atau belajar? Cikgu boleh scan QR code ini dan masukkan dalam lajur ketiga ataupun kolom ketiga. Um, dan tadi itu kolom kedua kan, this is right next to it. Jadi cikgu-cikgu, kita ambil seminit untuk masukkan sedikit agar cikgu boleh kongsikan sikit apa yang cikgu ingin belajar. Kalau apa-apa saja yang ada, yang cikgu boleh lah. Kalau tak ada apa-apa restraint, what do you want to know about or learn about? Ataupun apakah kemahiran atau pengetahuan yang paling relevan buat cikgu masa ini? Cikgu kongsikan ataupun dalam Padlet ataupun dalam chat. Okey, saya tunjukkan Padlet sekejap. Nanti saya tunjuk balik QR code. Boleh tak saya minta izin, minta kerjasama rakan sepasukan saya untuk masukkan link Padlet dalam chat juga? Okey, jadi untuk pengetahuan atau kemahiran yang paling ingin cikgu tingkatkan, Cikgu Chan dah kongsikan kemahiran komunikasi dan juga kemahiran pengurusan kelas. Memang penting juga seperti yang saya kongsikan tadi sebagai bekas guru sebelum ini, kalau pengurusan kelas tu memang amatlah penting untuk saya rasa. Kalaulah cikgu sediakan PDP yang sehebat mana pun, kalau susah nak kontrol murid, memang tak dapat nak jalankan lah. Sampai set induksi je lah kita masukkan. Jadi, cikgu selain tu ada kemahiran apa yang cikgu rasa cikgu ingin tingkatkan? Untuk Cikgu Asfahani, Cikgu Senior, perlu tingkatkan pengetahuan digital supaya PDPC lebih menarik. Yang ni pun penting ya, sebab kalau kita lihatkan hari ini, kalaulah murid-murid pada zaman ini memang dia banyak rangsangan di luar kelas. Dari segi phone, dari segi TV, internet semua. Jadi kalau kita nak kata dalam kelas pun kena bersama-sama lah, TikTok bersama-sama agar dapat menarik murid, menarik perhatian murid juga. Kan, betul tak cikgu? Jadi cikgu ada juga Cikgu Nur yang ingin kongsikan teknologi yang terkini seperti penggunaan AI dalam pendidikan. Ya, jadi penggunaan AI dia banyak di luar sana, tapi seperti yang kita tahu, memang sometimes AI ni mungkin akan salah juga. Jadi bagaimana kita nak guna dengan paling baik, dengan yang boleh membantu dalam pendidikan. Memang penting juga untuk ketahui yang tu. Selain tu, ada juga cikgu yang nak develop suitable teaching aids through interactive apps, especially in TVET education and special needs education. Ya, jadi di luar sana memang banyak cikgu memang tak asing lah untuk cikgu untuk adakan ABM ataupun BBM untuk digunakan dalam kelas. Tapi bagaimana kita nak personalize it untuk konteks setiap sekolah seperti untuk TVET atau special needs. Jadi semua ni memang perlukan kemahiran dan perlukan perkongsian cikgu lain agar senang untuk kita dapatkan inspirasi-inspirasi.
Terima kasih atas cikgu semua yang berkongsi. Pada cikgu lain yang masih ingin berkongsi nanti, boleh masukkan mana-mana sepanjang sesi. Kami kumpulkan bahagian ni agar next time kami tahu apa yang cikgu tahu inginkan, agar kami pun boleh masukkan atau carikan partner-partner yang boleh yang tahu tentang semua topik ini, agar kami boleh kongsi semua sumber ini bersama cikgu. Okey, jadi untuk yang akan datang kami akan ambil apa yang cikgu inginkan dan further develop the app. Tapi buat masa ini, apa yang ada dalam Ladap Plus ini? Mungkinlah ada beberapa yang akan memenuhi keperluan cikgu. Jadi cikgu boleh mula sekarang juga. Sekarang juga untuk mulakan mana-mana kursus lah. Jadi antara pelbagai kursus yang ada aspek pengajaran dan pembelajaran, yang nombor satu tema yang kami ada adalah pembelajaran sosio emosi. Jadi dalam ini kita ada beberapa kursus yang khas untuk berkongsi mengenai pendekatan untuk memupuk kesejahteraan dan kecerdasan emosi murid-murid. Jadi di sini kita ada perkongsian yang memang kebanyakan cikgu akan rasa paling berguna untuk pengurusan bilik darjah, seperti yang Cikgu Chan kongsikan tadi. Yang keduanya adalah strategi pengajaran kreatif. Jadi di sini kita kongsikan pendekatan inovatif yang meningkatkan pelibatan murid dalam bilik darjah. Jadi seperti yang cikgu, kalau tak salah saya, Cikgu Nur kongsikan, kita nak pastikan kelas kita pun menarik untuk murid-murid juga. Jadi ini merupakan salah satu tema yang kita ada. Yang ketiga adalah tema literasi dan numerasi. Jadi yang ni khas untuk guru-guru yang ingin meningkatkan kemahiran 3M dalam kelas. Sebab kalau seperti yang kita tahu, tak kiralah subjek apa yang kita mengajar, kalaulah murid tak menguasai 3M, memang susah untuk terus mengajar lah. Jadi tak kira subjek apa, tak kira cikgu jenis mana pun, um, kita dapatlah manfaatkan melalui asas untuk mengukuhkan literasi dan numerasi murid. Dan last sekali, kita ada juga tema teknologi dalam pendidikan, seperti beberapa orang cikgu kongsikan dalam Padlet tadi. Kita ada panduan praktikal untuk integrasikan teknologi dalam PDP. Jadi dalam semua tema-tema ini, apakah jenis-jenis kursus yang ada? Contohnya, di bawah package ataupun tema pembelajaran sosio emosi, selain daripada topik sosio emosinya, kita tahu kompetensi apa ataupun topik-topik apa yang paling berguna untuk murid, kita juga ada kursus cara untuk memperkasakan budaya positif dalam pembelajaran dan juga kursus memperkasa autonomi murid dalam pembelajaran. Jadi untuk seperti yang cikgu tahu dalam borang RSVP, kita akan ada satu sesi tentang memperkasa autonomi murid dalam pembelajaran, dan sesi ini akan dijalankan pada bulan Oktober nanti dalam 2 minggu lah. Jadi memanglah kandungannya ada juga serba sedikit dalam app ini. Jadi cikgu boleh cuba buatkan sedikit terlebih dahulu, dan nanti pada sesi live pada 9 Oktober nanti, kita akan kongsikan secara terperinci contoh-contoh amalan yang memang berkesan yang cikgu-cikgu di luar sana pernah cuba. Jadi penceramah kita pada hari itu iaitu Cikgu Lim, beliau memang gunakan semua aktiviti tersebut dalam bilik darjah beliau. Jadi cikgu boleh dapatkan tips dan panduan daripada sesi tersebut lah. Jadi di bawah package ataupun tema pengajaran kreatif, kita ada teknik seperti teknik whole brain teaching, pedagogi terbeza, pembelajaran kontekstual, pentaksiran formatif, dan teknik scaffolding, dan juga cara untuk memilih teknologi untuk PDP berkesan. Tadi kita dapat lihat dalam Padlet ada 2-3 orang cikgu memang ingin tingkatkan kemahiran untuk
menggunakan teknologi secara berkesan dalam PDP dan ini boleh merupakan salah satu sumber yang cikgu boleh rujuk lah. Last kali untuk pagi ini saya nak kongsikan tentang package atau tema literasi dan numerasi di mana kami berkongsi serba sedikit mengenai pintalan membaca Scarborough. Maksudnya cara untuk bagaimana kita nak tingkatkan kemahiran membaca murid dan dua kursus untuk meningkatkan numerasi iaitu pendekatan KGA dan juga pembelajaran pelbagai deria. Jadi sekiranya kursus-kursus ini menarik minat cikgu, ini bolehlah menjadi kursus-kursus pertama yang cikgu terokai melalui app ini. Jadi, cikgu-cikgu, saya dah penat berkongsi dah, banyak dah. Cikgu dengar suara saya banyak dah. Sekarang kita nak gerakkan tangan kita sedikit. Mari kita mulakan dengan bersama-sama astronot ini untuk tunjukkan thumbs up selama 5 saat. Jadi, cikgu-cikgu, saya nak ajak cikgu untuk tunjukkan bersama saya thumbs up di sini. Okey, saya dapat lihat beberapa orang cikgu dah mulakan. Okey, dah aktifkan kamera. Jadi satu, dua, tiga. Kita buat bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tahniah cikgu-cikgu. Terima kasih cikgu buat sama-sama. Ada cikgu yang buat thumbs up online lah dalam ruangan chat juga. Okey. Jadi sekarang thumbs up itu merupakan salah satu cara kita aktifkan tangan kita. Jadi cikgu sekarang ini kita nak cuba untuk bersama-sama memuat turun ladap plus sekiranya belum. Jadi sebelum saya masuk bahagian ni, saya nak tanya cikgu-cikgu di sini, adakah cikgu-cikgu siapa kat sini sudah download ladap plus ataupun ada cikgu yang belum lagi? Memang ni kali pertama nak download bersama-sama. Boleh tak cikgu kongsikan dalam ruangan chat? Belum lagi ya Cikgu Faris? Cikgu Siko pun kali pertama. Cikgu Fariha pun belum. Cikgu Masriati, Cikgu Rokia. Okey, jadi ramai cikgu yang belum lagi download juga. Jadi saya nak jemput cikgu bersama-sama untuk keluarkan phone. Cikgu Chan sudah mula dah. Okey, Cikgu Chan boleh jadi mini teacher bersama saya hari ini. Kalaulah cikgu lain ada tanya soalan, cikgu boleh boleh tolong jawabkan bersama jugalah. Okey, jadi kalau cikgu memang tengah guna phone, cikgu boleh tekan link yang akan saudari Atika kongsikan dalam ruangan chat. Tapi cikgu kalau gunakan laptop, saya ingin ajak cikgu untuk aktifkan kamera cikgu agar cikgu boleh scan QR code ini untuk mulakan muat turun aplikasi ini. Okey, jadi kalau cikgu guna phone lagi senang kalau cikgu guna klik terus dalam chat lah. Tapi kalau cikgu guna laptop, cikgu boleh scan QR code ini. Jika cikgu guna Android, cikgu boleh scan di Google Play di bahagian kiri skrin. Dan kalau cikgu guna Apple, cikgu boleh scan QR code di bahagian kanan skrin. Jadi selepas cikgu scan, cikgu akan nampak tayangan ini dalam phone cikgu, iaitu kalau untuk Google Play, dia butang install yang warna hijau gelap. Jadi kalau cikgu guna iPhone, cikgu akan nampak ada butang bright blue yang ada kata Ladap Plus. Dan untuk pengetahuan cikgu, memang app ni free untuk cikgu, memang free to download, percuma. Jadi kalau cikgu sampai bahagian yang kata, oh yang ni app yang kena bayar, maksudnya cikgu link salah ya. Cikgu kena link yang betul ya. Dan kalaulah cikgu gunakan Huawei, cikgu kena ada Gbox terlebih dahulu sebab Huawei ni sekarang tak berdalam app gallery lah. Jadi Gbox ni macam orang tengah, dia tolong convert back end tu agar cikgu yang guna Huawei masih boleh menggunakan app yang ada dalam Google Play. Okay. Jadi cikgu kalau cikgu sudah berjaya download, dia dah kata 100%, cikgu boleh kongsikan dalam ruangan chat. Jadi saya tahulah cikgu dah siap. Jadi kita boleh bergerak ke bahagian seterusnya. Okay. Sebab kadang-kadang dia terpulang atas internet cikgu juga kan untuk tahu berapa cepat
boleh download. Okay, Cikgu Fareha dah sudah download. Ya cikgu, ni free ya. Saya bukan nak jual apa-apa kat sini. Ni untuk cikgu dapat lihat, dapat tengok, dapat cuba bersama-sama. Cikgu Anira. Cikgu Anira lagi cepat daripada saya. Jadi kalau cikgu nak guna email MOE, kami galakkan juga sebab kalau boleh nanti next round fasa 3 5 tu kami nak cuba untuk integrasikan guna akaun MOE terus. Tapi buat masa ini cikgu boleh pilihlah nak guna akaun sendiri ataupun MOE. Okey, terima kasih Cikgu Haslinawati. Okey, jadi kepada cikgu-cikgu yang berjaya download, ni saya nak kongsikan um, tiga langkah yang simple saja untuk habis cipta akaun dan daftar akaun Ladap Plus. Jadi seperti yang Cikgu Anira tanya tadi, first thing first kita kena cipta akaun menggunakan email. Yang kedua, ada beberapa soalan pendaftaran untuk dapatkan nama cikgu, nama sekolah agar nanti kami boleh masukkan dalam sijil selepas cikgu siap kursus nanti. Dan yang ketiga, dia ada sesi onboarding yang pendek untuk tunjukkan mana butang-butang yang paling penting untuk cikgu nanti. Okey. Jadi cikgu dah bersedia untuk bersama-sama cipta akaun? Okay, kalau dah bersedia, cikgu sama ada boleh bagi tahu saya secara unmute lisan ataupun masuk dalam chat ataupun bagi thumbs up dalam video lah, saya boleh nampak. Thank you, Cikgu Sakina. Okay, jadi di sini Cikgu Fatin dah ready. Okay, Cikgu Masriati pun dah ready. Alright. Okay, jadi di sini cikgu kalau dah masuk, cikgu nampak tak buka app tersebut, nampak tak muka paparan ini yang ada email, tanya email cikgu. Jadi di sini cikgu akan ada dua pilihan untuk cipta akaun. Pilihan yang pertama, cikgu boleh login terus guna Google ataupun Facebook cikgu, ataupun untuk yang guna iPhone, dia ada option untuk download untuk login menggunakan Apple ID juga. Tapi cikgu ingat ya, kalau cikgu cipta akaun guna ni, next time cikgu akan selalu perlu gunakan yang sama. Okay, jadi cikgu perlukan um, kebenaran um, dari Google atau Facebook sebelum dia boleh ambil maklumat untuk mulakan akaun cikgu lah. Untuk pilihan kedua, cikgu boleh cipta akaun menggunakan email. Jadi di mana butangnya untuk email? Bukan ke atas ya cikgu. Kalau ni kali pertama cikgu guna, ni butangnya kat bawah sini yang kata daftar sekarang kat bawah. Dan untuk yang guna email cikgu, cikgu perlu sahkan email cikgu. Maksudnya lepas cikgu masukkan um, email address, dia akan hantar email verifikasi email ke dalam inbox cikgu. Cikgu perlu tekan inbox tu sebelum cikgu mulakan sesi inilah. Okay. Jadi cikgu pilih yang mana satu paling selesa buat cikgu dan cipta account accordingly. Okey, Cikgu Rokia dah cipta akaun. Alright. Jadi cikgu ambil masa sikit sebab kalau perlu verifikasi email, perlu masuk inbox ya. Jadi lagi senanglah kalau cikgu ada um, gunakan email yang memang cikgu selalu check. Jadi senang nak dapatkan maklumat ni. Okey, selepas cikgu cipta akaun, dia akan tanya beberapa soalan pendaftaran. Yang pertama, cikgu boleh pilih rakan pembelajaran. Maksudnya, cikgu boleh pilih ikon-ikon mana ataupun karakter-karakter mana yang paling cikgu suka. Tak payah yang paling dekat atau paling mewakili cikgu. Kalaulah cikgu rasa nak
nak tengok muka yang mana paling cute, paling handsome ni, cikgu boleh pilih sahaja. Jadi, di setiap bahagian atau setiap soalan yang ditanya dalam kursus atau dalam app ni, rakam pembelajaran inilah yang akan bersama-sama dengan cikgu. Yang kedua, dia akan tanya, cikgu sekarang berkhidmat sebagai bertugas di jenis organisasi yang apa, di sekolah kerajaan ke, sekolah swasta, universiti ataupun selain daripada di atas. Cikgu boleh pilih mana yang paling sesuai dengan cikgu. Kalau tak salah, dalam sesi ini semuanya sekolah kerajaan lah. Selepas cikgu pilih tempat cikgu berkhidmat, dia akan tanya nama cikgu, dia akan tanya 2 kali. Yang pertama adalah nama yang cikgu ingin dipanggil. Dan yang kedua, jadi semua app ni dia akan kata, hello cikgu siapa-siapa. Cikgu nak nama glamour boleh letak lah. Tapi untuk soalan kedua, dia akan tanya nama penuh seperti dalam IC. Yang tu, cikgu kita kena masukkan, kita galakkan cikgu untuk masukkan nama penuh seperti IC sebab yang tu akan tertera atas sijil nanti. Jadi cikgu kalau letak nama glamour, nanti sijil pun ada nama glamour ya. Jadi kalau nak sijil masuk SPL KPM, kita kenalah masuk um, nama yang official sikit lah. Selepas tu dia akan tanya nama sekolah. Yang ni dia ada autofill cikgu. Jadi cikgu tak payahlah nak tulis penuh-penuh nama sekolah cikgu. Cikgu tulis saja nama pendek. Contohnya di sini saya pilih SMK Seri Kembangan. Jadi saya tak perlu tulis SMK ke apa. Saya type Seri Kem, dia dah mula keluar dah. Jadi cikgu kena select nama cikgu. Kalau dia dah keluar, cikgu boleh tick. Cikgu ketik kadang nak nama sekolah, dia akan keluar tick seperti di sini, dalam saya tunjukkan kat sini. Dan selepas tu cikgu boleh press next. Kalau cikgu tak tick lagi, dia tak betul dia nama sekolah nanti. Cikgu tick, lepas tu cikgu press next. Last kali, dia akan tanya apakah jawatan cikgu di sekolah, sama ada cikgu merupakan guru besar atau pengetua, penolong kanan, GKMP, KP, GAB, GBK ataupun kaki tangan bukan akademik lah. Kalau cikgu GPM ke apa pun ada kat bawah-bawah sana. Nanti boleh scroll dan tengokkan. Okay. Selepas cikgu lengkapkan soalan pendaftaran, dia akan tunjukkan beberapa sesi onboarding 4 langkah pertama, yang simple saja. Yang pertama ada butang katalog kursus. Jadi ini merupakan butang yang cikgu inginkan kalau cikgu ingin pilih kursus. Oh, sorry, terbalik pula. Yang kedua adalah butang account yang ditunjukkan di hujung sini. Butang account. Butang account ni dia akan tunjukkan di mana cikgu boleh muat turun sijil dan juga tengok lencana yang cikgu ada. Yang ketiga ialah butang forum. Butang ketiga ini butang forum. Butang forum ini adalah untuk cikgu boleh berinteraksi bersama satu sama lain. Dan last kali, dia akan kata cikgu dah berjaya lengkapkan sesi onboarding dan cikgu boleh tekan butang selesai. Okey, cikgu-cikgu dah sampai sini tak? Dah habis sesi onboarding ke belum? Kalau sudah, cikgu boleh bagikan. Cikgu Rashmili sudah. Cikgu Rashmili memang dah download tadi kan? Cikgu Fariha selesai. Cikgu Masriadi sudah. Cikgu Hasmi Mawati, thank you. Cikgu Siko pun dah selesai. Alright, jadi cikgu-cikgu yang dah selesai, tahniah cikgu, anda berjaya mendaftar akaun. Jadi sekarang kita sudah ada akaun Ladap Plus. Sekarang kita nak tengok bagaimana pula kalau kita nak guna dah habiskan kursus. Jadi kalau kita nak mula kumpul sijil semua tu, kita kena habis kursus terlebih dahulu. Jadi apakah langkah-langkahnya? Jadi ada 4 langkah yang simple. Pertama, cikgu kena sentiasa pastikan cikgu log masuk mengikut akaun yang sesuai. Yang kedua, cikgu akan pilih dan daftar kursus. Yang ketiga, cikgu lengkapkan kursus, semua bahagian yang ada dalam kursus. Dan last kali, cikgu boleh muat turun sijil. Okay, saya akan jelaskan secara ringkas semua bahagian yang ditunjukkan di sini. First thing first,
Cikgu kalau cikgu daftar ikut guna email, cikgu kena log in guna email seperti dalam ruangan yang ditunjukkan. Sekarang cikgu semua dah log in jadi tak perlu. Tapi yang ni untuk kemudian nantilah cikgu ingat ya. Kalau cikgu daftar guna email, cikgu log in guna email. Kalaulah cikgu daftar menggunakan akaun sosial seperti Facebook, Google atau Apple, cikgu log masuk menggunakan butang-butang di bawah di sini. Jika cikgu lupa kata laluan, cikgu boleh tekan forget password di sini, ataupun cikgu yang ada kawan lain yang nak daftar baru, akaun baru, cikgu boleh guna daftar sekarang di bawah seperti tadilah. Jadi itu merupakan peringatan cikgu untuk ingatkan cikgu mana cikgu cipta kat mana, cikgu boleh masuk mana. Yang keduanya, kita nak daftar kursus sekarang. Jadi cikgu-cikgu ikut bersama saya, cikgu nampak tak butang yang kedua di bawah ini yang tekan kursus? Okey. Jadi kalau cikgu tekan butang kursus tu, cikgu boleh nampak ada berapa kursus yang ada dalam paparan. Boleh tak cikgu kira dan tengokkan? Ada berapa kursus yang ada dalam paparan? Cikgu Rashmili dapat 13. Cikgu Masriati juga. Ada yang tak sama tak? Ada yang beza bukan 13 tak? Okey, jadi semua 13 maksudnya semua kat page yang sama, betul cikgu. Jadi dalam masa yang terdekat kita akan lancarkan beberapa lagi kursus. Jadi cikgu stay tune ya. Mungkin dalam beberapa bulan yang akan datang, bulan ni, bulan depan, kita akan lancarkan sekurang-kurangnya satu kursus baru setiap bulan lah untuk masa ini. Tapi nanti ada yang akan cepat sikit, ada yang akan lambat sikit, kita tengoklah. Okay. Jadi dengan kursus tu, cikgu dalam 13 kursus yang cikgu dapat lihat, cikgu pilih satu kursus yang cikgu paling suka. Cikgu ketik pada kursus tersebut, kemudian cikgu boleh baca description yang ada, sama ada itu merupakan apa yang cikgu ingin belajar. Dan kalau cikgu tak pasti lagi, cikgu boleh nampak tak atas sini ada gambar yang ada butang video. Ini merupakan trailer kursus tersebut. Cikgu boleh tekan dan tonton untuk pengenalan kursus tersebut agar cikgu tahu apa yang cikgu ingin belajar. Dan kalau cikgu dah confirm cikgu suka kursus tu, cikgu boleh tekan butang daftar sekarang. Okey? Dan cikgu akan nampak macam ni lah. Jadi cikgu-cikgu semua, kursus mana yang paling menarik minat cikgu? Boleh cikgu kongsikan dan daftar untuk kursus tersebut bersama-sama sekarang dan kongsikan dalam ruangan chat selepas cikgu berjaya mendaftar. Okey, cikgu cari dulu kursus mana yang cikgu inginkan dan tekan butang daftar seperti yang ditunjukkan di sini. Dan cikgu boleh kongsikan dalam ruangan chat kursus mana yang cikgu daftar. Tadi cikgu dah kongsikan kan apa yang cikgu paling suka. Jadi cikgu boleh tengok yang mana satu yang menarik minat cikgu paling. Oh, untuk cikgu Sipko merupakan kursus mempertingkat literasi dengan pintalan membaca Scarborough. Okey, cikgu lain pula. Apakah kursus yang paling menarik minat? Untuk cikgu Masriati memilih teknologi untuk PDP berkesan. Cikgu Farhana pun pilih kursus memilih teknologi. Jadi cikgu-cikgu yang memilih kursus teknologi, cikgu yang tu kursus yang saya jalankan lah. Jadi cikgu kena tengoklah muka saya untuk 1 jam lagi. Cikgu Chan juga. Okey. Cikgu Rokia juga. Wow, ramai ya yang minat kursus teknologi ni. Untuk Cikgu Beatrice, pembelajaran sosio emosi. Ya, jadi ada yang mengikut keperluan cikgu. Tak ada mana satu yang lagi penting ke apa. Jadi untuk sosio emosi memang penting untuk pengurusan bilik darjah lah.
Okey, terima kasih cikgu-cikgu. Jadi kalau cikgu dah daftar, apa yang akan cikgu nampak dalam kursus? Jadi cikgu boleh belajar kemudian. Sekarang kita lihat apa yang cikgu boleh yang ada dalam setiap kursus. Dalam setiap kursus, mungkin ada perkongsian yang berupa teks dan gambar seperti di sini. Jadi kalau ada perkongsian berupa teks dan gambar, cikgu boleh baca dan juga kalau ada hyperlink seperti di sini, cikgu boleh ketik um, dan tonton video yang ditunjukkan lah. Yang keduanya, kita ada video pendek sepanjang sesi yang dijalankan bersama salah seorang trainer lah. Jadi trainer akan jelaskan apa topik tersebut, apakah contoh-contoh strategi ataupun contoh situasi yang cikgu boleh gunakan dalam kelas, dan semua ni boleh ditunjuk dalam video pendek yang biasanya kira-kira 1 hingga 3 minit panjangnya. Maksudnya untuk setiap bahagian, cikgu senang saja boleh lengkapkan dalam masa kira-kira 1 hingga 3 minit lah. Selain itu, ada juga infografik yang cikgu boleh fahami dan gunakan untuk kelas cikgu. Contohnya dalam sesi ini, untuk kenal pasti objektif pembelajaran cikgu, cikgu boleh guna carta alir ini untuk memulakan perancangan PDP cikgu. Dan last sekali, ada juga sesi bahagian soal jawab di mana cikgu boleh sama ada kongsikan secara MCQ, dia ada pilihan jawapan, ataupun kongsikan pengalaman cikgu seperti ditunjukkan dalam ruangan ni. Dan di bawah ni ada juga butang tambah sekiranya cikgu dapat lihat. Di sini cikgu boleh lampirkan gambar atau video seperti yang ditunjukkan oleh saudari Atika tadi. Ada cikgu yang memang kongsikanlah RPH mereka ke ataupun PDP perkongsian ABM mereka ke, semua seperti ini. Jadi cikgu boleh gunakan bahagian ini. Semua jawapan yang cikgu masukkan sini akan masuk ke dalam ruangan forum di mana cikgu boleh berinteraksi dengan satu sama lain dan juga menjawab soalan dan berkongsi tips dengan cikgu-cikgu lain lah. Okey. Last sekali, bagaimana cikgu kalau nak muat turun sijil untuk SPL KPM? First thing first, cikgu kena lengkap semua bahagian dalam kursus tersebut. Jadi bagaimana cikgu tahu cikgu lengkap? Di atas kursus ni, cikgu akan nampak progress bar yang 100% hijau yang tulis 100% selesai. Sekiranya dia bukan 100% lagi, cikgu akan nampak di bahagian ini, tepi setiap sesi ini, dia akan nampak ada butang tik ke tak. Kalau dia tak ada ikon tik kat tepi seperti di sini, maksudnya cikgu belum lagi siap bahagian tersebut. Jadi kalau cikgu dapat lihat, kalau belum siap dia ada satu mangga kunci itu, dan kalaulah cikgu dah siap, dia akan ada butang right seperti di sini. Jadi kalau cikgu belum lengkap bahagian, dia takkan ada sijil. Tapi kalau cikgu dah lengkap, sijil tu akan keluar di bahagian akaun cikgu. Okey, jadi di butang keempat tadi, bahagian akaun, cikgu akan nampak sijil tersebut tertera seperti akaun saya di sini. Dan cikgu boleh klik pada sijil tersebut dan akan keluar sijil seperti ini. Dan cikgu boleh klik butang atas di sini untuk download sijil tersebut. Dan cikgu boleh pilihlah cara untuk muat turun PDF tersebut. Cikgu bolehlah email kepada diri sendiri ataupun WhatsApp kepada diri sendiri, nak download dalam folder atau download save dalam Google Drive, semua boleh. Cikgu pilih sahaja mode apa yang paling sesuai untuk cikgu download sijil tersebut. Dan lepas cikgu download, boleh masuk dalam SPL KPM, bawa pembelajaran. Memang Ladap Plus tu ada dalam drop down lah. Jadi cikgu tak payah susah-susah nak masukkan nama organisasi semua tu. Memang Ladap Plus ada dah. Kat dalam tu Ladap Plus dari pemimpin. Okay. Jadi cikgu ada start soalan mengenai cara untuk gunakan app Ladap Plus di sini. Kita boleh ambil kira-kira masa 1 minit. Kalau ada soalan, cikgu boleh unmute ataupun tulis dalam chat. Okay, Cikgu Faris, okay, tak ada soalan. Cikgu pun boleh masuk dalam, Padlet kalau ada.
Okey, cikgu lain? Cikgu tak perlu siapkan kursus sekarang ya. Cikgu boleh stop bila-bila masa sahaja dan teruskan nanti juga. Jadi kalau cikgu takut nanti kalau saya tekan butang daftar nanti kena habiskan sekarang juga tak perlu cikgu. Cikgu boleh ikut masa sendiri. Inilah pembelajaran kendiri yang kami tadi kongsikan. Okey, jadi cikgu-cikgu dah berjaya memulakan sekurang-kurangnya satu kursus. Jadi untuk bahagian terakhir ini, ada tak apa-apa lagi soalan yang cikgu ada yang cikgu tak sempat nak tanya tadi? Jadi kalau ada, cikgu boleh kongsi dalam Padlet, chat ataupun secara lisan. Okey, kami sedia menjawab. Ya, jadi di sini saya cek dulu sementara, saya cek dulu ada tak soalan. Nampaknya ruangan Q&A sini kosong. Okey, saya tengok ada tak cikgu lain. Kita ambil kira-kira 1 minit lah untuk tengok ada cikgu apa, ada soalan lain ke tak. Okey, sementara cikgu masukkan soalan sekiranya ada, um, saya kongsikan sedikit. Seperti yang dikongsikan tadi, memang tak ada apa-apa kos untuk guna Ladakh Plus. Kos download tak ada, kos untuk habiskan kursus ke, ada jenis kursus apa ke, semua free sahaja. Yang kedua, cikgu tak perlu lengkapkan kursus sekaligus. Tak perlu kata, oh saya memang perlukan 1 jam untuk duduk sana agar saya habis. Cikgu boleh lengkapkan mengikut kesesuaian cikgu dan sambung pada bila-bila masa sahaja. Tapi cikgu saya perlu ingatkan sikit, kalau cikgu belum lengkap memang tak ada sijil lah. Jadi untuk lengkapkan baru ada sijil. Jadi cikgu ambillah masa tapi kalau cikgu nak claim mata kredit SPL KPM tu kena lengkap terlebih dahulu. Yang ketiga, ada tak tempoh waktu tertentu untuk habiskan kursus? Maksudnya, contohnya kalau kita tengok dalam Coursera ataupun um, um, dalam platform yang lain kan, kadang-kadang lepas daftar kursus, dia tanya, kena lengkapkan kursus dalam masa 1 bulan ke, 1 minggu ke, untuk kami tak ada. Cikgu asalkan daftar, cikgu boleh dapat cari dalam ruangan kursus saya dan boleh teruskan kemudian juga. Dan untuk SPL KPM, pastikan cikgu lengkapkan 100% terlebih dahulu sebelum download sijil. Dan kalau cikgu nak masuk dalam SPL KPM, bawah kategori E pembelajaran. Last sekali, sekiranya ada apa-apa saja masalah teknikal, kalaulah masalah teknikal tu masalah video buffering, mungkin sambungan Wi-Fi cikgu tak cukup kuat, cikgu boleh cuba lagi di tempat yang ada ruangan Wi-Fi yang lebih kuat. Dan apabila ada Wi-Fi kuat, cikgu boleh tekan butang download seperti yang kami kongsikan tadi untuk mode offline. Dan cikgu boleh teruskan walaupun internet tu tak berapa bagus selepas tu. Dan sekiranya ada masalah teknikal yang lain, cikgu boleh hubungi WhatsApp kami iaitu di sini. 011-1100-4611. Jadi Cikgu Faris, kami akan kongsikan borang maklum balas dalam masa 5 saat selepas saya habiskan slide ini. Cikgu Faris mungkin nak scan dulu ke? Okay, jadi di sini hotline ini cikgu boleh save nombor ini. Nombor ini juga nombor yang cikgu berikan dalam yang message cikgu untuk Zoom link sesi ini. Jadi cikgu boleh save nombor ini sekiranya ada apa-apa saja pertanyaan mengenai Ladakh Plus, cikgu boleh hubungi kami ataupun cikgu boleh screenshot terlebih dahulu. Kalau yang guna phone susah sikit nak save sekarang, cikgu boleh screenshot, nanti cikgu boleh hubungi kami lah kalau ada apa-apa. Okay, last sekali cikgu boleh ikuti kami di Pemimpin GSL, @Pemimpin GSL di mana-mana laman media sosial agar kalau ada kursus baru ke atau ada apa-apa peluang untuk sesi yang lain, sesi live yang lain, cikgu boleh mengikuti, boleh dapat tahulah melalui laman media sosial kami.